Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sentiasa mengingat kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Oleh itu, kita tidak kekurangan apa-apa. Itulah sebabnya pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Sekarang mari kita lihat kitab Kejadian bab 26. Kita akan membaca seluruh bab ini tetapi bahagian demi bahagian apabila perlu. Kejadian bab 26 ayat 1 dan seterusnya, ketika itu berlaku kelaparan di negeri itu, selain daripada kelaparan yang telah terjadi pada zaman Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelekh, raja orang Filistin di Gerar. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, janganlah engkau pergi ke Mesir, tinggal di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini untuk sementara waktu, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada engkau dan keturunanmu aku akan memberikan segala negeri ini dan akan meneguhkan sumpah yang telah aku buat kepada Abraham, bapamu. Aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit dan memberikan kepada mereka semua negeri ini, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, kerana Abraham telah taat kepadaku dan menuruti segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Maka Ishak tinggal di situ. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, dia berkata, dia saudaraku, kerana dia takut untuk mengatakan, dia isteriku. Dia berfikir, mungkin orang-orang di tempat ini akan membunuh aku kerana Ribka cantik. Amin. Ketika kita melihat keadaan kelaparan ini, saya cuba mencari tajuk yang sesuai untuk mesej ini, dan tajuk yang paling tepat ialah memperbaharui perjanjian. Perjanjian itu telah dibuat dengan Abraham dalam bab 12 ketika Tuhan memanggilnya. Sebenarnya, ayah Abraham, Terah, sedang dalam perjalanan ke Kanaan tetapi berhenti di pertengahan jalan setelah kematian anaknya dan akhirnya meninggal dunia di situ. Selepas kematian Terah, Tuhan memanggil Abraham untuk mengikutnya. Abraham meninggalkan segala-galanya seperti yang Tuhan perintahkan, keluarganya dan tempat tinggalnya, lalu mengikut Tuhan. Tuhan membawa dia ke negeri Kanaan. Ketika Abraham tinggal di situ, terjadilah kelaparan yang hebat dan Abraham memilih untuk pergi ke Mesir. Kita semua tahu apa yang berlaku di Mesir. Setelah itu dia kembali, dan perkara yang sama berlaku dalam kehidupan Ishak. Terjadi kelaparan yang besar dan Ishak berhasrat untuk pergi ke Mesir, tetapi Tuhan campur tangan dan berfirman kepadanya, jangan buat seperti yang dilakukan oleh ayahmu. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Ishak taat kepada firman Tuhan dan tinggal di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ketika dia tinggal di situ di antara orang Filistin, Tuhan memperbaharui perjanjian yang telah dibuat dengan Abraham dan berfirman, aku akan memberkati engkau dan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Firman yang sama diulangi kepada Ishak untuk meneguhkan bahawa Tuhan akan menepati apa yang telah dijanjikan kepada bapanya. Tuhan hanya meminta Ishak untuk taat. Ketika Ishak mendengar firman itu, dia memilih untuk tinggal di tempat di mana Tuhan memimpinnya. Ketika dia tinggal di situ, Ishak menanam tanaman dan pada tahun yang sama dia menuai 100 kali ganda kerana Tuhan memberkatinya. Jika kita mahu Tuhan memberkati kita, kita mesti mendengar firman-Nya dan mengikutinya. Jika tidak, kita akan berkelana seperti bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ishak taat kepada suara Tuhan, menabur di tanah itu dan menuai 100 kali ganda. Tuhan memberkatinya dan dia menjadi kaya. Kekayaannya terus bertambah sehingga dia menjadi sangat makmur. Dia mempunyai banyak kawanan ternakan, hamba, dan harta benda sehingga orang Filistin menjadi iri hati kepadanya. Semua perigi yang telah digali oleh hamba-hamba ayahnya pada zaman Abraham ditimbus oleh orang Filistin selepas Abraham meninggal. Ketika Ishak taat dan diberkati, orang menjadi cemburu kepadanya. Raja berkata kepada Ishak, pergilah dari tempat kami,
kerana engkau telah menjadi terlalu berkuasa. Apabila kehadiran Tuhan bersama kita, orang akan cemburu terhadap kita. Walaupun kita tidak kaya, orang masih cemburu kerana kita terus berkembang. Walaupun kita tidak memiliki kekayaan, kita tetap memiliki sukacita, dan sukacita itulah yang membuat orang iri. Walaupun dalam kesusahan, kita masih boleh ketawa, tersenyum, dan meneruskan kehidupan dengan gembira kerana Tuhan mengasihi kita serta memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Apabila kita membawa hadirat-Nya, kita tetap boleh bersukacita walaupun tanpa harta duniawi. Orang di situ berkata kepada Ishak supaya dia berpindah kerana dia telah menjadi terlalu kuat. Ishak pun berpindah dari situ dan berkemah di lembah Gerar lalu menetap di sana. Dia membuka semula perigi-perigi yang telah digali oleh ayahnya Abraham dan yang telah ditimbus oleh orang Filistin selepas kematian Abraham, dan dia menamakan semula perigi-perigi itu seperti nama yang telah diberikan oleh ayahnya dahulu. Ishak tidak bertengkar atau berdebat dengan mereka. Ketika gembala-gembala Gerar bertengkar dengan gembala-gembala Ishak dan berkata, "Air ini milik kami," Ishak menamakan perigi itu Esek, yang bermaksud perselisihan, kerana mereka bertengkar dengannya. Kemudian mereka menggali perigi yang lain, tetapi mereka juga bertengkar tentangnya, maka dia menamakan perigi itu Sitnah, yang bermaksud permusuhan. Mereka menggali satu lagi perigi dan sekali lagi orang-orang di situ bertengkar tentangnya. Lalu Ishak berpindah dari sana dan menggali satu lagi perigi, dan kali ini tiada seorang pun yang bertengkar mengenainya. Ishak berkata, "Sekarang Tuhan telah memberi kita ruang, dan kita akan berbuah di negeri ini." Jika Ishak memilih untuk bertengkar dan melawan orang-orang itu tanpa berpindah, Tuhan tidak akan dapat menggenapi maksud nubuatannya kerana Tuhan mahu Ishak taat kepada firman-Nya. Jadi kita melihat bahawa Ishak dengan taat berpindah. Dia tidak bertengkar, tidak berdebat, dan secara keseluruhannya dia menggali 7 perigi. Berapa banyak perigi yang dia gali? 7. Dia membuka semula 3 perigi yang telah digali oleh ayahnya Abraham dan hamba-hambanya menggali 4 perigi baharu di lembah. Jadi jumlah semuanya 7. Mengapa Ishak menggali begitu banyak perigi? Ishak menggali semula semua perigi yang telah ditimbus selepas kematian ayahnya kerana dia ingin mendapatkan semula seluruh warisan yang telah diberikan kepadanya. Dia sedang menuntut segala yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Tuhan telah berfirman, "Aku akan memberkati engkau dan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dalam Yesaya bab 12 ayat 3 tertulis, "Dengan sukacita kamu akan menimba air dari perigi keselamatan." Pada masa itu juga bangsa Yahudi sedang merayakan perayaan Pondok Daun, di mana mereka menari, bersukacita dan menuang air sebagai lambang berkat. Seorang rabi bernama Jonathan Cahn dari Amerika menjelaskan bagaimana mereka menuang air dari tempayan sebagai simbol berkat. Sebab itulah air sangat penting, dan itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, "Dengan sukacita kita akan menimba air dari perigi keselamatan." Jadi, apakah maksud perigi keselamatan itu? Dari manakah datangnya keselamatan itu? Secara rohani, tindakan Ishak menggali perigi melambangkan pengambilan semula warisan rohani. Apa yang dilakukan oleh bapanya, dia teruskan dengan penuh ketabahan walaupun berhadapan dengan banyak tentangan. Dia tidak berpaling ke kiri atau ke kanan kerana dia tahu Tuhan menyertainya. Dia tidak bertengkar atau bergaduh dengan orang lain, tetapi terus mencari pengisian rohani melalui ketaatannya. Walaupun tentangan muncul, Ishak tetap teguh dan terus maju. Dia terus menggali dan setiap perigi yang digali membawa berkat. Kadang-kadang apabila Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu dan kita taat, kita tetap menghadapi halangan lalu kita mula tertanya-tanya, "Tuhan, adakah aku berada di tempat yang betul? Adakah aku melakukan perkara yang betul?" Ketika Tuhan memanggil saya ke dalam pelayanan, saya juga mengalami hal yang sama. Setelah saya meninggalkan pekerjaan saya, semua simpanan saya habis dan saya bertanya kepada diri sendiri,
adakah saya membuat kesilapan besar dengan meninggalkan pekerjaan itu? Tidak ada walau 1 sen pun dalam dompet saya. Begitulah kehidupan yang saya lalui. Tetapi kerana panggilan itu datang dari Tuhan, Dia menyediakan keperluan kami secukupnya untuk terus hidup. Kami tetap perlu bekerja, sama seperti Ishak yang tetap bekerja walaupun telah menerima firman Tuhan. Dia taat dan bekerja dengan iman. Apabila Tuhan memanggil, kita tidak boleh duduk diam dan berkata, "Tuhan, berkatilah aku, barulah aku bergerak." Tiada apa yang akan berlaku jika kita tidak melangkah dengan iman. Ketika kita menghadapi rintangan, ketabahan akan menjadikan kita kuat untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Perigi itu melambangkan hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan dan kembalinya kepada amalan rohani Bapanya. Perigi-perigi itu melambangkan pemulihan hubungan dan kebangkitan iman. Abraham telah menggali perigi kerana dia seorang yang kaya dengan banyak ternakan dan kawanan yang memerlukan air, dan kini Ishak, juga seorang yang makmur, melakukan perkara yang sama, memperbaharui hubungannya dengan Tuhan serta meneruskan perjalanan rohani yang telah dimulakan oleh Bapanya. Begitu juga dengan kita mesti kembali kepada amalan rohani para bapa iman kita. Kita dipanggil untuk meneruskan dan menyempurnakan pekerjaan yang telah dimulakan oleh mereka. Ketika Musa dipanggil untuk membawa umat Israel ke tanah perjanjian, dia tidak dapat masuk kerana ketidaktaatannya. Dia memukul batu itu bukannya berbicara kepadanya seperti yang diperintahkan Tuhan. Kerana kesalahan itu, Tuhan berkata, "Engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian." Bayangkan berapa lama Tuhan mempersiapkan Musa, 40 tahun di istana Firaun sejak kelahirannya, menikmati makanan terbaik, pendidikan terbaik dan latihan ketenteraan terbaik. Kemudian 40 tahun lagi di padang gurun menjaga kambing biri-biri, belajar untuk memimpin dengan sabar dan rendah hati. Dahulu dia seorang panglima, tetapi sekarang dia perlu menjaga domba, memberi makan, dan merawat mereka. Tuhan menggunakan masa itu untuk melatihnya agar tahu memimpin umatnya. Namun selepas semua latihan itu, satu perbuatan tidak taat telah menghalangnya daripada masuk ke tanah perjanjian. Sebelum itu, ketika Musa gagal menyunatkan anaknya, Tuhan hampir membunuhnya kerana dia mengabaikan perjanjian. Isterinya yang berasal dari Midian tidak mengamalkan sunat, dan Musa juga tidak menegaskannya, menunjukkan kelalaian terhadap perjanjian Tuhan. Walaupun Tuhan telah mempersiapkannya bertahun-tahun, ketidaktaatan tetap membawa akibat. Demikian juga Ishak menghadapi banyak tentangan. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan hamba dan ternakannya, tetapi dia tetap bergerak maju. Ia bukan perkara mudah, namun dia tetap melakukannya kerana dia sedang memperbaharui hubungannya dengan Tuhan, meneruskan perjanjian yang dimulakan oleh bapanya. Setelah Abraham meninggal dunia, Ishak menghidupkan semula hubungan itu. Ketika dia ingin pergi ke Mesir, Tuhan berkata, "Jangan, tetaplah di sini." Jadi Ishak tinggal, menuntut kembali warisan rohaninya dengan membuka semula perigi-perigi yang telah digali oleh bapanya. Setiap perigi yang dibuka semula mewakili pemulihan, memulihkan apa yang telah hilang setelah kematian Abraham. Orang Filistin telah menimbus perigi-perigi itu, tetapi Ishak menggali semula dan menghidupkannya kembali. Begitu juga kita perlu memulihkan apa yang telah hilang. Musa tidak sempat menyelesaikan tugasnya, tetapi Yosua meneruskannya dan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita juga tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baru, tetapi untuk meneruskan pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Tiada apa yang baru, semuanya telah ditetapkan. Tuhan telah memberikan firman-Nya dan kita mesti mengenalinya, memahaminya, serta hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita, bukan untuk mencipta sesuatu yang baru, tetapi untuk menyempurnakan apa yang telah Dia mulakan. Itulah sebabnya segala benar-benar itu sia-sia. Apa yang kamu lakukan sekarang telah pun dilakukan oleh nenek moyang kamu dahulu. Tiada apa yang benar-benar baru di bawah matahari.
Itulah yang dibicarakan dalam firman. Hari ini kita dapat melihat gereja-gereja telah berubah, warna cat dewan ibadah berubah, bilik menjadi gelap, banyak lampu berkelip dan tarian, dan mesej disampaikan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Kata-kata yang digunakan begitu longgar, dan semuanya kelihatan berubah. Mengapa? Kerana manusia kehilangan rasa takut akan Tuhan. Manusia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan tetapi lebih mencintai perkara dunia dan akhirnya menyenangkan syaitan, bukan Tuhan. Kita boleh berdoa dan berdoa, tetapi jika kita tidak hidup sebagai saksi dan tidak menurut firman Tuhan, akhirnya kita juga akan berakhir di neraka. Tuhan memanggil kita untuk pergi dan memberitakan firman, bukan untuk berbuat dosa dan melanggar perintahnya. Pergilah dan beritakan Injil. Oleh itu, kita mesti terus melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan. Kita tidak dipanggil untuk mencipta sesuatu yang baru, tetapi untuk mengikuti apa yang telah diberikan kepada kita. Ishak membuka kembali perigi-perigi itu, terus maju, dan memberi nama yang sama seperti yang diberikan oleh bapanya dahulu. Dia tidak menukar apa-apa nama, tetapi memulihkannya sebagaimana asal, mengembalikan kemuliaan asal iman yang benar. Dia rindu melihat kemuliaan yang sama seperti yang dialami oleh bapanya. Kita juga membaca dalam salah satu kitab Nabi kecil, walaupun saya tidak ingat kitab mana, bahawa apabila umat Israel kembali dari pembuangan di Babel dan membina semula bait suci, mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan seperti dahulu. Nabi itu bertanya kepada orang tua-tua, "Adakah kamu masih ingat kemuliaan yang dahulu?" Kerana mereka merindukannya semula. Begitu juga kita perlu merindukan kemuliaan yang sama yang pernah dilihat oleh nenek moyang kita, iman yang murni seperti dahulu. Amin. Kita perlu melihat kemuliaan Tuhan dan iman yang benar yang pernah dipegang oleh nenek moyang kita. Sekarang kita berbicara tentang ketekunan dan iman di tengah-tengah tentangan. Apabila penentangan datang dan keadaan menekan kita, kita mesti tetap tabah. Ketabahan menghasilkan kematangan rohani. Seperti firman berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pelbagai ujian, kerana kamu tahu ujian iman kamu menghasilkan ketekunan. Ujian iman membangunkan ketabahan, dan ketabahan mesti disempurnakan supaya kita menjadi matang dan lengkap, tidak kekurangan apa-apa. Jika seseorang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Jadi ketabahan mesti disempurnakan. Dalam menghadapi konflik, kita mesti sabar menanggung kesusahan. Sering kali kita menjadi tidak sabar, dan apabila itu berlaku, kita kehilangan damai dan berkat kita. Menggali perigi bukan kerja yang mudah. Ishak menghadapi pertengkaran dan bantahan daripada mereka yang menuntut tanah itu. Kadang-kadang orang di sekitar kita juga berkata, "Ini milik saya," dan kita merasa jengkel. Tetapi Ishak tidak melawan, dia sabar dan terus mencari tempat baru, janji baru, ruang baru yang Tuhan akan berkati. Walaupun banyak kesukaran, dia tetap melangkah, dan akhirnya dia sampai ke tempat di mana tiada siapa lagi bertengkar dengannya. Dia menamakan tempat itu Rehoboth, yang bermaksud ruang, dan berkata, "Sekarang Tuhan telah memberi kita tempat yang luas dan kita akan berbuah di negeri ini." Kita juga mesti berjalan dengan Tuhan. Kita mesti terus maju, melangkah ke hadapan, dan sampai ke tempat di mana Tuhan membuka jalan untuk kita hidup dengan bebas tanpa halangan. Tiada siapa akan mengganggu kerana Tuhan sendiri yang melindungi. Mengapa? Kerana kita taat kepada firman Tuhan dan berjalan setia walau di tengah tentangan. Kita tekun tanpa mengeluh atau bersungut. Adakah Ishak taat? Ya. Ishak seorang yang baik. Tahu mengapa dia begitu baik? Ingat ketika ayahnya, Abraham, membawanya ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Bayangkan trauma yang dia alami. Ayahnya meletakkannya di atas mezbah, mengangkat pisau untuk menyembelihnya, dan Tuhan campur tangan. Bila Ishak pulang, bayangkan perasaannya.
Dia pasti berlari kepada ibunya dalam ketakutan dan menceritakan apa yang terjadi. Ibunya marah kepada Abraham dan pergi bersama anaknya. Sejak itu Ishak menjadi anak yang rapat dengan ibunya, lembut dan penurut. Sebab itu dia tidak suka bertengkar atau berdebat. Sifatnya tenang kerana pengalaman trauma itu. Jadi bila konflik datang, dia tidak melawan, tetapi memilih untuk terus maju. Itu kekuatan dalam dirinya, dia tidak mahu bergaduh, tetapi ingin melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya tiada siapa lagi menentangnya, dan tempat damai itu menjadi lambang berkat Tuhan. Ia menunjukkan imannya dan membawa kepada kejayaan. Kita semua juga ingin melihat kejayaan dan terobosan dalam hidup kita. Setiap seorang daripada kita menghadapi cabaran, tetapi untuk mencapai terobosan itu, kita mesti terus maju, tekun, dan tidak berputus asa. Anggaplah ujian sebagai sukacita, hadapi kesakitan dengan iman, serahkan kepada Tuhan, dan teruskan melangkah. Tuhan akan membawa kita ke tempat Rehobot kita sendiri, tempat di mana kita dapat menikmati ketenangan dan kemakmuran. Di sana, tiada musuh akan mengganggu kerana Tuhan akan mengelilingi dan melindungi kita. Mengapa? Kerana Dia melihat ketaatan kita, ketabahan kita dalam penderitaan, dan kepercayaan kita kepadanya. Tuhan akan menegakkan tembok perlindungan di sekeliling kita. Kita mesti mencari hubungan rohani yang lebih dalam dengan Tuhan. Tindakan menggali perigi melambangkan penglibatan yang lebih mendalam dengan iman. Kita perlu menggali lebih dalam firman Tuhan. Bagaimana kita menemukan harta? Pernahkah kamu bermain mencari harta karun? Di sesetengah tempat, semasa Paskah, orang akan sembunyikan telur dan kanak-kanak akan mencari, seronok bila menjumpainya. Ketika saya remaja di gereja Methodist, saya pernah menyertai permainan itu, dan saya merasakan kegembiraan bila menemui sesuatu yang tersembunyi. Begitulah juga bila kamu dan saya ingin menemukan harta dalam firman Tuhan, kita perlu menggali lebih dalam. Yesaya bab 33 ayat 6 berkata, Dia akan menjadi dasar yang teguh bagi zamanmu, simpanan kekayaan keselamatan, hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan ialah kunci kepada harta itu. Jadi, jika kita ingin menemukan harta dalam firman Tuhan, kita mesti memiliki rasa takut akan Tuhan. Bila kita takut akan Tuhan, kita dapat menyelami firman-Nya lebih dalam, memahami kebenarannya, dan mengalami perkara-perkara ajaib. Amin. Setiap hari, kita mesti menggali firman Tuhan. Ini satu tindakan aktif untuk mencari sumber hubungan rohani dan pengisian baru, terutama apabila sumber lama menjadi kering atau tercemar oleh dunia. Apapun yang rosak atau tercemar dapat dibersihkan melalui firman Tuhan. Berapa ramai antara kita yang telah mengatasi masalah melalui firman Tuhan? Kita semua pasti pernah mengalami saat di mana satu ayat menyentuh hati kita, mengubah fikiran kita, dan menyembuhkan perasaan kita. Itulah sebabnya kita perlu menggali firman setiap hari, supaya kita tidak kehilangan hubungan rohani, hubungan yang mengikat kita kepada iman nenek moyang kita. Abraham dan Ishak sama-sama memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak untuk tetap tinggal di negeri itu, dia taat walaupun ada kelaparan. Benih yang disebut dalam firman boleh bermaksud benih yang kita tabur untuk tuaian, atau firman Tuhan yang ditabur dalam hati kita. Bila firman Tuhan ditabur dalam diri kita, kita akan berbuah dan menikmati berkat Tuhan, seperti yang dialami oleh Ishak. Oleh kerana saya taat kepada firman Tuhan, walaupun saya telah melalui pelbagai kesusahan sepanjang 24 tahun dalam pelayanan, saya masih boleh katakan bahawa saya baik-baik sahaja, dan keluarga saya juga baik kerana Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan telah melindungi kami. Apa yang saya ingin katakan ialah apabila kita mula berjalan rapat dengan Tuhan, kita akan dapat menghadapi segala halangan dan kesusahan seperti ini. Adakah perkara-perkara ini akan menghentikan kita? Tidak.
Hari ini isteri saya menelefon dan berkata ada api. Maksudnya ada percikan api di dalam suis gereja. Apabila dia berkata api, saya berasa sangat takut. Saya fikir saya perlu segera ke gereja, tetapi dia berkata semuanya sudah terkawal. Melalui semua ini, saya sedar bahawa Tuhan ialah pelindung kita. Jika kita memilih untuk berjalan dalam terangnya, Dia mampu menolong dan melindungi kita tidak kira apa yang berlaku. Kita mesti berdoa untuk mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita memerlukan terobosan. Saya meminta Tuhan memberi terobosan untuk mengisi kerusi kosong di tempat sini. Kerusi kita belum penuh, dan untuk memenuhinya, saya mesti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Petang tadi, saya dipanggil untuk melawat seorang wanita yang tidak makan selama beberapa hari. Dia kelaparan. Sepupunya, yang merupakan kawan saya, menelefon dan memberitahu tentang keadaannya. Sebelum pergi, saya berkata saya tidak dapat lakukan petang itu, tetapi akhirnya saya pergi juga. Apabila saya bertemu dengannya, dia kelihatan sangat lemah, penglihatannya kabur, dan dia menghadapi banyak masalah kesihatan. Rumahnya penuh dengan berhala dan lantainya basah. Saya bertanya tentang imannya kerana sepupunya memberitahu bahawa dia sudah menerima Tuhan Yesus dan ingin ke gereja. Saya bertanya, adakah kamu ingin datang ke gereja esok? Dan dia berkata, saya tidak boleh berjalan atau naik tangga kerana terlalu lemah. Jika saya tidak taat kepada suara Tuhan dan mengabaikan keperluan itu, saya pasti berasa bersalah selepas itu. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya rasa begitu belas kasihan apabila melihat orang menderita? Saya tidak boleh hanya berkata, pergilah dengan sejahtera, saya akan berdoa untuk kamu, dan kemudian berlalu pergi. Ada orang yang melakukannya, tetapi saya tidak sanggup. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana memberi saya hati seperti ini, hati yang memahami perasaan Tuhan. Hati Tuhan penuh belas kasihan terhadap mereka yang menderita dan lapar, dan saya percaya itulah yang Tuhan mahu daripada kita juga. Ramai orang di luar sana berkata, kami tiada makanan, sedangkan kita hidup selesa. Tuhan mahu memberi makan kepada mereka yang lapar melalui kita. Jika ada orang yang lapar, kita perlu memberi makan kepada mereka. Adakah kita mempunyai semua sumber yang diperlukan? Mungkin tidak. Tetapi jika Tuhan mengutus kita, Dia juga akan menyediakan apa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Itulah sahaja yang saya minta. Kita perlu mengalami terobosan dalam hidup kita, terlebih dahulu dalam kehidupan rohani, dan juga dalam keuangan. Mengapa keuangan? Kerana selagi kita hidup di dunia ini, kita perlu kukur dari segi keuangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jika tidak, kita akan sentiasa berkeliling meminta pertolongan orang lain. Jadi bagaimana untuk mendapat terobosan keuangan? Pasti ada sesuatu yang menghalang. Seperti Ishak yang ingin sampai ke perigi, orang sentiasa menghalangnya. Dalam Kejadian bab 26, Raja malah menghalaunya sambil berkata, kamu terlalu berkuasa bagi kami. Tetapi kemudian, Raja yang sama datang kembali kepadanya. Inilah yang saya doakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa lakukan dalam hidup kita. Mereka yang memandang rendah kepada kita hari ini akan suatu hari nanti melihat berkat Tuhan ke atas kita dan mengakui kebaikannya. Apabila musuh Ishak datang kepadanya, mereka berkata, kami melihat dengan jelas bahawa Tuhan menyertai kamu, sebab itu kami ingin membuat perjanjian denganmu. Haleluya! Mereka melihat bahawa Tuhan bersama dengan Ishak. Begitu juga orang mesti melihat Tuhan dalam diri kita. Jika kita mahu mengalami terobosan, orang mesti dapat melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Tuhan, masih banyak yang kami perlu pelajari daripada kehidupan Ishak dalam Kejadian pasal 26. Walaupun kami tidak membaca setiap ayat dengan terperinci,
kami dapat melihat dengan jelas bagaimana Engkau memberkati Ishak kerana dia taat kepada firman-Mu dan tinggal di tempat yang Engkau suruh. Oleh itu, saya berdoa agar kami juga akan mendengar suara-Mu dan menaatinya. Seperti Ishak yang menabur benih ketika masa kebuluran, kami juga ingin menabur benih ketaatan dan iman. Walaupun dia menghadapi banyak tentangan dan ramai yang menentangnya, dia terus bergerak maju, berpegang teguh dan tabah sehingga dia mencapai tempat berkat. Dia diberkati kerana Engkau melihat ketekunan dan imannya melalui penderitaan, dan Engkau memberkatinya dengan limpah. Bahkan raja yang pernah menolaknya datang kembali dan berkata, "Kami melihat bahawa Tuhan menyertai kamu." Oleh itu, saya berdoa, "Ya Tuhan, bawalah juga terobosan dalam hidup kami." Untuk mengalami terobosan, kami mesti memiliki Engkau dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang tercemar atau yang menjadi penghalang, saya berdoa agar setiap halangan akan disingkirkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap seorang daripada kami melihat berkat Tuhan seperti yang dialami Ishak. Kerana pertama sekali, dia menyerahkan dirinya untuk taat kepada firman Tuhan, dan apabila kami mula taat kepada firman-Mu, segala perkara lain akan mengikutinya. Kami mengucap syukur, memuji, dan memberkati-Mu dalam nama Yesus. Amin.